Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Surah akhir-akhir Al-Quran Masah, dan kita dengar semua pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau kita dengar berkenaan dengan masa Allah supah dengan masa, kita rasa takut, rasa bimbang. Masa Allah wik kita, bimbang takut kita kehenak masa. Pak tahu kita tu, Masya Allah. Masa merupakan satu nikmat untuk kita nak guna semasa kita hidup dah dunia ni. Boleh kita menjadi ahli syurga pada hari kiamat nanti. Guna dengan masa tauhid kita ni. Sebab itulah kita bimbang benar-benar, takut kita ni termasuk dalam orang yang kenak masa, membazirkan masa, mensia-siakan masa yang diberikan oleh Allah. Sebab itulah dalam ayat sana, wal 'asri innal insana lafi khusr. Berhubungi dengan masa saat ini, manusia semua berada dalam kerugian. Ada setengah ahli tafsir kata rugi di sini kebinasaan. Manusia semua dalam binasa belaka, rugi belaka, tak pakar belaka, buruk belaka keadaan dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia guna masa tak kena ataupun kena masa, itulah jadi celaka hidup dia. Dengan sebab dia mensia-siakan masa, membazirkan masa, mengkhianatkan masa, itulah dia menjadi orang yang rugi dan binasa. Masa peti binasa sungguh. Allahu Akbar. Balah mana kita nak jadi, kita ni boleh guna masa tauhid kita boleh jadi faedah, boleh jadi barakah. Banyak kerja, alhamdulillah. Jangan kita cemuh pada kerja. Oh, duduk sini, duduk jam apa tahun ini kerja banyak sungguh. Oh, jadi pelai tu. Pelai tak kena. Kau kena buat tu, kau kena buat ni, kau kena pergi situ, kau kena pergi sini. Oh, tak ada berhenti setinggung. Jadi kau mengepek tak betul. Jadi nampak tak molek, tak kena. Dia kena mikir kata, oh alhamdulillah boleh dia di jamaah pada ni. Masa aku tak kena sungguh, terpakar setiap week nanti. Lepas tu sol, lepas sol faidah farok tak fansab, faidah farok tak fansab. Kita kena berasa walata, kena dengan masa ni. Jadi ayat kata, apabila pubangkap banca kita suruh kita kerja banyak, alhamdulillah. Oh, nasib baik ku sini. Boleh dengar pubangkap banca, suruh ku kerja buat tu, buat ni, boleh kerja banyak. Jangan kita fikir tak kena lah mana. Oh, gini kok ku pubangkap banca ni kok kita sungguh suruh kerja semua, suruh tu suruh tak ada uti. Jadi tak betul cara mikir. Benda tu lah, ada mikir kena, ada mikir tak kena. Hak mikir kena tu, dia faham kata masa tauhid kita ni, balah mana kita nak guna masa menjadi faedah dan barakah untuk kita hidup dan faedah untuk kita pada hari kiamat nanti. Kalau mikir tak kena, benda tu lah juga dah. Sama-sama bakal baca tu lah juga suruh kerja, tapi Allahnya mengefek lah. Oh, mana suruh kerja, aku tak pergi sungguh cemuh. Kita ada yang senang. Tu jadi mikir tak kena. Kita kena alhamdulillah. Lepas tu saya mungkin guna masa ni. Adalah orang duk nasihat saja. Jangan saat dia tua dah ni. Kau tua ni kau banyak kerja ni. Malam-malam dia dicohega untuk 3 minggu, 3 kali. Dari sebulan duduk pergi lihat pukul 11 malam. Malam tu malam ni tak ada putih-putih. Saya tak kena. Dia mulai apa tak ada persungguhan. Kalau malam-malam saya tak ada. Saya kata, saya tak ada untuk demo tu, saya untuk Rasulullah. Tidur. Saya duduk kaca cakap Malaysia letih cakap apa semua. Saya untuk Rasulullah, kerana Rasulullah panduan saya, kuduah saya.
bukan demo tu, bukan demo ni. Bertengok sejarah, kalau tengok Rasulullah bila dia berhenti kerja rehat. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mana dia rehat? Ada demo tu. Terpaksa saya kait dengan Abi kita. Saya kata Abi ni Allah nasib baik kita. Boleh tengok contoh teladan dia. Belah mana dia guna masa? Dia ada lagi ziarah pun dia, ibadat pun dia, berihan pun dia, tu pun dia, ni pun dia. Masa dia tu saya ingat kan kerja pak kerja 1 minit pun saya rasa merugikan masa dia. Lepas tu hak dia berkata hak dia berkata saya kerja banyak tu nak banding dengan Abi tu dia Allah tak lenyap ni lagi. Sebab itulah ikhwah yang dikasihi sekalian, kita jangan lupa kata kalau kita boleh kerja banyak alhamdulillah. Kalau duk kosong saja duk free saja, celakanya aku hidup hari ni, rugi sungguh, kena masa tu hari kita, hari aku. Bahasa balas tu insya-Allah. Jadi kalau kita bahasa balas tu tak kena orang suruh kerja, tak kena orang paksa kerja kita, tak kena orang dah bangkap muka kerja kita, kita cari sendiri. Ini tak ada apa lagi ni, buat apa dia boleh. Hidup balas tu insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang tidak membinasakan diri kita sendiri apabila kita illal ladzina amanu wa aminus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau kita tengok dalam tafsir, mula-mula illal ladzina amanu, beriman. Beriman itulah ia membuahkan tubik amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Betul iman sungguh, kuat iman sungguh, sahih sungguh iman, buah tu baik. Amalan soleh tu baik, mari tu buah iman. Wa tawassaw bil haqq tu buah iman, wa tawassaw bis sabr juga buah iman. Insya-Allah kita warga Jamiah Fatani kita boleh jadi hamba Allah yang betul-betul mengguna masa puas hati, rasa seronok kita nak berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti. Janganlah jadi golongan orang yang rasa Allah celakanya aku hidup dalam dunia, aku kena sungguh masa, membazirkan masa, merugikan nikmat yang Allah bagi kepada aku. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.